Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam channel The Hot TV. Video kali ini bersama saya Dania Alia. Kita akan membincangkan untuk podcast pertama kita ni, kita akan membincangkan satu topik yang bagi saya sangat merapatlah dengan kita semua para Muslim kan. Kena pula sekarang bulan puasa. Jadi kita nak membincangkan topik-topik yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi bersama saya hari ini dua orang ustazah yang saya boleh kata memang the best lah kan. Apa khabar Ustazah Salmiah? Alhamdulillah, baik. Ustazah ini apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, sebelum kita mula mungkin Ustazah boleh perkenalkan diri. Ustazah Salmiah boleh mula dulu? Okay, nama penuh saya Salmiah binti Ismail. Saya mula bertugas jadi cikgu ni tahun 2000. Bermaksud tahun ini tahun yang ke-26 lah dalam bidang pendidikan. InsyaAllah saya di APJS ni dah hampir 7 tahun, 8 tahun, 2019 mula. Itu sajalah. Okey, baik. Saya Ustazah Zaini binti Osman. Mula bertugas sebagai guru ni dah lama jugalah, iaitu pada tahun 1998. Dan saya di APJS ni baru lagi dari tahun 2019. Saya mengajar di tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5, semua saya rangkum. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, daripada pengenalan tadi, dah cukup dah untuk membuktikan bahawa ustazah-ustazah sebelah saya ni memang bukan kaleng-kaleng orangnya lah kan. Baik, Ustazah, kita hari ni kita nak bincangkan satu perspektif yang bagi saya jaranglah orang tengok kan. Bahawa puasa ni bukan sekadar tahan lapar dan dahaga, tapi puasa ni sebenarnya satu proses untuk kita kenal diri kita. Jadi Ustazah, ramai orang nampak macam bulan puasa ni sebagai rutin tahunan kan. Cuma macam bulan puasa tak payah makan dan minum selama sebulan macam tu je. Tapi daripada sudut yang lebih dalam, apa sebenarnya yang berlaku pada jiwa kita sepanjang bulan Ramadan ni? Mungkin Ustazah Salmiah boleh terangkan. Okay. Pada Ustazah, bulan Ramadan ni dah ditentukan oleh Allah. Dalam 12 bulan, 1 bulan dipilih untuk kita jadikan dia sebagai madrasah. Melatih jiwa kita kembali menjadi insan yang sempurna. Salah satunya bila kita puasa saja, automatik masa makan kita pun berubah. Kan? Jadi waktu makan kita, dulu pagi, petang, siang, malam, sekarang ni telah bertukar menjadi sahur dan berbuka. Itu satu. Yang kedua, kita juga telah berubah dari aspek emosi. Bila kita lapar, emosi kita akan dijaga. Jadi kita akan rasa lebih simpati, empati pada orang lain. Dan juga dari segi nafsu. Kalau masa kita tak puasa, apa kita nak makan je, kita akan ngap saja kan. Tapi bila kita berpuasa ni, kita akan jaga. Walaupun kita dalam bilik air, kenapa kita tak minum? Kerana kita rasa Allah melihat kita. Inilah yang Ustazah bagi dalam 3 dulu. Masa makan, nafsu dan juga emosi kita. Setakat itu saja. Betul lah tu Ustazah. Kalau kata bulan puasa ni kan kita dah selalu sangat makan. Kan orang kata macam ada setengah orang kalau tak makan jadi bad mood bagus semua. Tapi bulan puasa ni kan kita kena tahan juga daripada marah-marah bagus semua. Jadi itulah mungkin kita boleh kenal diri kita. Kita ni sebenarnya pemarah ke bagus semua, and kita boleh sedikit sebanyak ubah benda tu. Baik, Ustazah Zaini, kita kan student kan, ramai student-student kat sekolah ni, bukan kita lah, saya lah sebagai student kan, tak tahu lah kan. Bulan puasa ni bulan yang baik. Apa-apa kita buat, amalan kita buat, pahala dia berkali-kali ganda. So untuk pelajar, kena pula dengan jadual yang padat. Kadang malam nak tarawih ada kelas pula. So macam mana untuk seorang pelajar kan, apa amalan yang boleh buat waktu bulan Ramadan ni supaya bulan puasa ni jadi lebih bermakna walaupun dengan jadual yang padat dan sebagainya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Damia.
soalan ni sangat relevan untuk pelajar ya. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan yang datang ni bersama ujian, kerja kursus dan sebagainya. Lebih-lebih lagi ataupun cikgu bagi kerja yang banyak, mesti pelajar akan stres, betul tak? Kerja banyak kan? Nak pergi tarawih lagi, lepas tu nak mengaji lagi, tadarus lagi dan macam-macam kan? So, apa yang kita nak isi biar rasa benda tu seronok pada bulan Ramadan ni? Okey, antaranya contohlah, yang pertama, betulkan niat dalam diri kita sendiri. Setiap pagi sebelum kita pergi sekolah, betulkan niat dulu. Walaupun kita pergi sekolah, kita nak cari ilmu kan? Betul tak? Jadi dalam bulan Ramadan ni, lebih-lebih lagi betulkan niat kita pada pagi tu. Masa kita sahur, kita niat, kita betulkan, ya Allah hari ni aku nak pergi sekolah, nak mencari ilmu untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, sebagai seorang pelajar, berzikir secara ringkas. Tak perlulah kita nak stres. Ustazah kata nak banyakkan amal ibadat di bulan Ramadan kan. Nak berzikir. Ya Allah, ya Allah. Tak perlu. Kita ambil yang ringkas saja. Kalau kita sebut Ya Rahman, Ya Rahim pun dah dapat pahala. So tak perlu anda nak fikir, bulan Ramadan aku dah kena berzikir beribu-ribu riban ni. Tak perlu sebenarnya. Kita ambil yang paling ringkas saja sebab kita nak memenuhi jadual kita yang padat kan, dengan nak study, ada kelas tambahan dan sebagainya. Seterusnya, kita target Al-Quran yang kecil tetapi konsisten. Kita baca, tak perlulah kita nak kejar sampai 5 kali khatam ataupun 2 kali khatam. Kita, yang penting kita konsisten melakukan baca Quran tu setiap masa. Walaupun satu baris ayat pun dah kira konsisten Okay, seterusnya kita tengok, kita jaga solat kita. Solat yang berkualiti. Maksudnya di sini kita melakukan solat ikut tepat pada masanya, jangan tinggal, jangan culas. Kalau kita nak keberkatan di bulan Ramadan tu. Bulan lain kita buat juga solat, bukan tak solat sebenarnya, tapi bila di bulan Ramadan ni kita nak solat kita lebih sempurna. Okey, seterusnya kita kawal media sosial. Apa maksud kita kawal? Kalau bulan tak puasa kan kita sepanjang hari duduk berkepit je dengan gadget kita. Betul tak anak-anak? So bila di bulan Ramadan ni kita kurangkan bermain gadget. Kalau boleh, biarlah jangan main dulu. Kecuali kita nak buat kerja sekolah. Sebab kita menggunakan gadget untuk mencari bahan kan. Kalau boleh kita tinggalkan seketika dunia gadget tu. Kita lebihkan kepada amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan. Masya Allah, banyak sungguh tadi info-info yang Ustazah bagi, amalan-amalan yang boleh dibuat pada bulan puasa kan. Mungkin kalau pelajar-pelajar kita amalkan, mungkin insya-Allah boleh jadi asbab kepada kejayaan-kejayaan kita yang seterus-terusnya kan. Jadi Ustazah, akhir sekali untuk kedua-dua Ustazah lah, Ustazah Zaini dan Ustazah Samia, saya nak tanya Ustazah lah, apa pesanan Ustazah kepada pelajar-pelajar yang tengah tengok sekarang ni untuk menjadikan Ramadan ni sebagai titik perubahan dari segi kita punya habit kita, dari segi ibadah kita. Silakan Ustazah Samia. Okey, pada Ustazah, pertama, pelajar kita ni mestilah reset tadi. Sebab Ustazah sebut kata reset tadi kan, reset waktu makan, reset emosi, reset nafsu. Jadi inilah sebagai titik permulaan kita, Ramadan ini menjadi reset untuk diri kita. Kita nak Ramadan ini mendatangkan sesuatu yang bermakna pada diri kita. Yang kedua, Ustazah minta kita ni ada semangat intelektual dan spiritual. Ramadan ini menjadi intelek dan spiritual. Pelajar yang cerdik ataupun pelajar yang intelek tanpa jiwa, hancur kita. Tapi pelajar yang ada jiwa tapi kurang intelek, kita pula akan jadi lemah. Jadi kedua-dua ni kita nak seimbang dan setanding. Dan untuk Ramadan ini, seperti yang Allah janji,
menjadikan kita orang yang bertakwa. Itu yang penting. Apakah titik atau pesanan untuk anak-anak murid kita ni? Yang pertama bagi Ustazah lah, jadikan Ramadan ini sebagai permulaan, bukan penakhiran. Maksud permulaan bukan penakhiran, maknanya bukanlah Ramadan sebagai penamat. Apa yang kita buat, janganlah tunggu Ramadan baru kita nak berubah. Jangan macam tu So, berubahlah dahulu, kemudian Allah akan menyempurnakan langkah kita. Biarlah selepas Ramadan nanti, kita ni tetapkan niat kita. Solat kita kena jaga, kata-kata kita kena lembut, usaha untuk belajar terus lebih cemerlang. Bukan tunggu bulan Ramadan je nak buat baik. Bulan Ramadan je nak mengaji. Bulan Ramadan je nak tolong Ustazah. Bukan macam tu. Walaupun lepas Ramadan, teruskan amalan yang baik yang kita buat pada bulan Ramadan ni. Teruskan sampailah kita menjadi seorang anak yang cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Seterusnya pada pendapat Ustazah lah. Untuk anak-anak didik Ustazah dan anak-anak di luar sana, pesanan ni ringkas tapi menyentuh hati kita. Anak-anakku ni, puasa bukanlah sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa ni menjadikan kita sebagai versi ataupun menjadikan diri kita ni sebagai satu titik untuk kita berubah menjadi yang lebih baik. Jadi sebagai permulaan di bulan puasa ni, kita tanamkan sikap yang baik dalam diri kita tu. Yang pertama, kita memaafkan semua orang. Kalau andai katalah kita berdendam ke dengan kawan kita, ataupun kita ada rasa sebab dia terlalu cerdik kan, kita jealous. Budak ni asyik dapat nombor 1 je, aku dendam kat dia. Kalau kita dendam yang baik, aku nak jadi macam dia. Kita belajar, itu lain. Kalau kita berdendam, dia ni asyik dapat nombor 1 je, markah tinggi je, aku nak juga. Lepas tu kita pun ngadu kat cikgu. Cikgu dia ni selalu buat macam ni. Jangan macam tu Kita tanamkan sikap memaafkan orang lain. Yang kedua, perbaiki diri kita. Perbaiki disiplin diri kita. Bila kita dah mulakan pada bulan Ramadan, kita dah tekad dan kita dah berazam, ya Allah, perbaikilah disiplin diriku. Kalau aku sebelum ni kadang-kadang culas nak solat, aku nak disiplinkan diriku supaya aku sentiasa melakukan solat tepat pada waktunya. Seterusnya, yang ketiga, kuatkanlah azam dalam diri kita untuk kita berjaya, untuk kita belajar bersungguh-sungguh supaya kita akan menjadi seorang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Anak-anak, itulah yang Ustazah dapat kongsikan sedikit sebanyak bersama anak-anak pada petang yang mulia ini. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Salmiah, Ustazah Zaini atas perkongsian yang bagi saya sangat-sangat bermakna untuk podcast kita kali ini. And sebenarnya kalau kita tengok kan, kalau kita dengar betul-betul kita hayati apa yang Ustazah Salmiah cakap, Ustazah Zaini cakap tadi, sebenarnya bulan puasa ni banyak fadilat dia, banyak aspek dia bagus semua, and kita sebagai pelajar perlulah gunakan waktu ni untuk ubah diri kita dan untuk jadi the best version of ourselves. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustazah Salmiah, Ustazah Zaini sebab sudi memberikan sedikit perkongsian kepada pelajar-pelajar APGS dan juga semua penonton The Hots TV. Semoga Ramadan kali ni menjadi Ramadan yang lebih baik buat kita semua. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Itu sahaja daripada kami. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Don't forget to like, share and subscribe. Bye. Bye, sahabat.